salah satu quru. Quru, apa maksud quru? Orang perempuan ni kalau dicerai oleh suami dia kena tunggu 3 kali quru. Apa maksud 3 kali quru? Quru ni mana 2? Mana haid pun quru, mana suci pun quru. Jadi nak pakai hak mana? Quru mana suci daripada haid ke atau quru mana haid sendiri? Maka inilah sebab khilafnya. Syafi'i kata quru tu suci. Hanafi kata tak, quru ni haid. 3 kali haid habis lah. Syafi'i kata tak boleh, suci dulu. Suci dulu. Ha? Supang apa lagi? Tangan semaya. Tangan semaya. Quran sendiri tu. Dia kata aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. La masa, dalam bahasa Arab la mastu mana subuh. Kalau tak subuh tak batal semaya. Subuh baru batal semaya. Ha? Lepas tu ada pula kita baca kita hafal ni baca aula mastumun nisa lah. Aula mastumun nisa kau baca kau. Panjang dia la tu baca aula mastumun nisa. Qiraat lain, qiraat Kisai, qiraat Hamzah baca aula mastumun nisa. Pendek la. Aula mastumun nisa. Kalau lamastumun nisa bukan makna setubuh. Lamasan al-lamsu maknanya sentuh berasalnya. Kita sentuh Allah tinan pula sentuh kan. Faham tak? Kau tak faham? Faham sudah lah. Tidak mesti subuh. Sentuh pasalnya. Kalau tak usah, tak batal semaya. Nah, kita sentuh ke kedah. Jalan-jalan, sentuh dah. Ataupun, kita duk main dengan anak kita. Duk main, sentuh dah dengan mamu. Pasalnya lah, sentuh dengan anak. Nak ambil anak dia. Apa saja? Tak dengar lagi. Kalau nak pegang anak ini nak bagi kita tu pasal dengan anak tu tahu dengan anak dah. Tahu dengan anak dah. Ni ulama kata, kita Syafi'i kata asal sentuh aja. Tak pun mata. Lalai kata sentuhnya baru batal maya atau mustubuh. Jadi lamastumun nisa. Semua ini berkisar kepada lamastumun nisa. Betullah, dan ini ketuanya kalau kita pergi haji, kalau pergi ke Mekah haji, kalau setuh dengan perempuan kita ikut belah Hanafi belah. Dulu belah Hanafi. Hanafi ni setuh lah ke mana sengaja tak sengaja pun tak batal. Orang ni pakai Hambali pula. Kerana Mekah Hambali kan. Hak setuhnya ya. Kalau setuh tak dengar, tak batal. Kita pun dalam zahab kita Syafi'i. Kau hada'innya. Betul juga. Ada mengatakan bahawa hak Hambali juga. Tapi kita tak pakai. Kita pakai zahab lain. Pakai zahab kita boleh. Tak ada apa. Nanti jadi ada masalah. Jadi masalah khilaf ulama ni satu perkara yang memberi peluang kemudahan kepada kita. Kalau tak tidak khilaf ulama
Tidak selisih pandangan ulama. Jadi kita duduk song itu ya. Tapi orang kata, oh nak pakai mana Ustaz? Orang ni kata boleh, orang ni kata tak boleh, orang ni kata hazar, orang ni kata tak hazar. Kita pilih lah. Kita pilih. Cuma dalam kalau kita nak pilih ni, kalau berlainan dengan mazhab kita di Malaysia, di Kelantan, mazhab Syafi'i, kalau kita nak pakai mazhab lain, kita pandai-pandai lah. Jangan duk oyak kau orang. Oyak kau orang tak? Gege. Kita nak pakai Syafi'i, Hanafi lah katalah, Hanafi. Kita ambil semaya. Kita ambil semaya. Lepas tu, kita lipat bini kita, cium bini kita. Jangan nak gebek nak pergi mana, nak pergi tak makan pula ni. Nak pergi pau kenduri lah, pak gebek wah. Nak pergi beragak lah. Orang Tino kita, nak pergi beragak lah. Jangan selalu. Duduk di rumah ni, haram tak boleh cuba. Allah nak pergi bawah, nak pergi pak. Beragak lah. Macam sembuh wangi. Kita pun berasa, bau sedap makmu cium kali ni. Kita sambil batal semaya. Tapi mazhab Hanafi tak batal semaya. Lepas tu kita, aku nak pakai mazhab Hanafi sekali ni. Walah tak ambil semaya. Kita beritahu kau juga. Tak boleh. Beritahu kau orang kata Allah sama batal semaya punya semaya boleh. Allah Ustaz apa. Tapi kalau kita tahu, kita nak pakai untuk kita tak apa. Kau dah tahu, kita tengok kita cium bini kita, anak kita lah, sikit. Allah apa? Ciuman. Patah ambil maya. Ini masalah pula. Jadi kena. Jadi sebab itulah benda hak khilaf ni kita pandai-pandai kita buat jangan riuh orang. Sebab baru ni mau ayat mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ni kena semaya. Kalau kita jadi makmum, waktu semaya kena baca Fatihah. Dah tak dah pun kena baca Fatihah lah. Jadi masbuk muafiq. Kalau dah, dia panggil muafiq. Tak dah, masbuk. Kita payah, tu imam cepat doa baca Fatihah. Maya Masawih ni. Nak kejar 20 ni. Bali bunyi bali ya. Lepas tu tak Allah kamu. Allah habis Tanda kita nak baca. Baru dapat iya kena bulu tema rokok lah. Allah lah semaya. Nampak lagu mana? Lagu ni pakai Hanafi lah aku. Aku jadi makmum. Tak payah baca Fatihah. Takkanlah. Jangan tu kayak kau kan. Kayak buat-buat tidak apa. Kau tinggal ngaji ni. Yang tahu maya lagu mana tak baca betul. Riuh kedai kopi esok. Jadi amal wayak ni kurang sana. Ni dari segi amalan. Dari segi undang-undang lain. Undang-undang kita pilih lah mana sesuai masa tu. Dengan undang-undang. Misalnya undang-undang zakat lah ni. Kerajaan tak ada duit. Nak buat undang-undang zakat misalnya. Dan ni undang-undang zakat. Terah. Zakat perniagaan. Zakat padi. Zakat mah perak. Dah. Kena kau. Orang ambil. Perak lagu tu. Tidak lepas. Lepas lah. Ini kat ban atas. Nak perak kambing.
ngepah yang kat bandar lah.